Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi semua. So hari ni saya nak kongsi tentang bagaimana 10 minit dalam hidup kita hari ni boleh mengubah 24 jam seterusnya dalam hidup kita. Contohlah kan, kita bangun pagi, kita buka telefon, kita tengok. Okay. So perkara pertama kita buat apa? Biasa kita tutup alarm lah kan. Tapi kadang-kadang kita tengok, lepas tu timbul satu gosip. Alamak, bestnya gosip ni. Lepas tu kita follow lagi, tekan lagi apa kata-kata biru kat situ, tekan lagi. Dan kita follow lagi sampailah habis 10 minit pertama tu. So akhirnya kita jadi apa? Mindset kita adalah mindset follower. So saya nak kongsikan juga, ada satu buku, biasa pernah dengar tak, Tes David Mori, hari Selasa bersama Mori kan. Dalam buku tu Profesor Mori ni dia kata kadang-kadang kita menjual hidup kita ni pada kehidupan orang lain. Contohnya apa? Kita seolah-olah tak ada erti kehidupan sebab kita terlalu mencampuri urusan orang lain yang tak ada kaitan pun dengan hidup kita. So benda tu sangat memberi impak lah pada saya juga kan. Contohlah kan, satu hari tu kita habiskan dah mula 10 minit je. Sebab kita dah buat mindset follower ni, sampai satu hari kita nak tahu gosip tu berakhir apa. Betul tak? Tapi sebab itulah realiti dalam kehidupan kita pada hari ni kan. Berbalik kalau 10 minit pertama tu kita buat dengan perkara yang betul. Contohnya kita bangun pagi, kita tengok handset, biasalah kita tutup alarm, kita baca doa, and then lepas tu kita solat kan. Lepas tu kita fikir dekat dalam mind kita ni, kita nak buat satu perkara yang cukup besar dalam hidup kita hari ni. So kita akan set dekat mind kita ni, kita adalah the creator. Kita akan create satu benda yang sampai penghujungnya kita akan habiskan benda yang lebih bermanfaat, benda yang lebih bermakna pada hidup kita. So puan-puan di luar sana, jom kita buat satu eksperimen. Kita mulakan hidup kita hari ini, kita maknai hidup kita hari ini dengan 10 minit pertama yang lebih bermakna, insya-Allah. Bukan satu hari je, mungkin lepas-lepas ni perubahan akan banyak berlaku dalam hidup kita. So wallahu alam, kita jumpa lagi dalam episod seterusnya. Bye bye.